Okay guys, so hari ni aku kat event Avanstar ni. Kita nak tengok Avanstar SR10. Ni diorang baru launching untuk ASEAN Fit ni. Okay, ni yang design grafik untuk Super 10 R-Tech. Super 10 R10, SR10. Untuk yang grafik ada design ni. Lepas tu ada design satu lagi ni. Untuk yang ni. Lepas tu ni ada satu grafik baru tu. Tu yang Thailand punya design. Tunjuk dekat sikit. Tengok. Oh, okay, ni design baru juga kan. Baru release design ni. Ni yang ada orang collab dengan Thailand ni. So ada design artwork Thailand punya style lah kat situ. Wah, style. Yang carbon ni. Yang grafiknya lah. Beberapa grafiknya. Tu yang pure carbon ni. Tengok. Hop. Tu dah carbon. Okay, ni Avanstar Tech Air 5 Plasma. So Plasma tu dia punya ni lah. Dia punya padding Plasma ni. Dia Tech Air tu dia punya airbag. So ni ada airbag system lah dalam ni. Kau boleh, dia akan apa? Dia akan detect kalau kau jatuh, dia akan export punya airbag system tu lah. Kau tengok di sini dia ada sensor kat sini untuk off-road, sport dengan race. So kau boleh setting lah untuk ni. Ni Tech Air 5 yang plasma ni. So yang ni yang removable canister dah. Canister dia kau boleh tukar. Kalau korang dah pakai dia punya airbag ni dah meletup, kau boleh tukar canister je. So tak perlu nak hantar ke Avanstar untuk renew balik, just tukar canister. So dia punya canister pun nak buka pun senang, semua dekat sini.